Hari ini, jom kita sama-sama kupas kesan mendalam perbuatan buli dan macam mana empati boleh jadi penawar yang paling mujarab. Sebenarnya kan, isu utama buli ni bukanlah lebam atau cala yang kita nampak kat luar tu. Kesan yang paling parah, yang paling dalam ialah luka emosi yang tersembunyi. Sesuatu yang kita selalu terlepas pandang. Cuba bayangkan di sekeliling kita, mungkin kat sekolah atau kat media sosial, ada kawan-kawan kita yang pasang topeng senyuman. Nampak macam okey, nampak gembira, tapi sebenarnya dalam hati dia hanya Tuhan yang tahu. Inilah realiti senyap mangsa buli. Ini masalah kita bersama. Jadi, apa peranan kita? Apa yang kita boleh buat untuk hentikan buli ni? Jawapannya ada pada satu perkataan, empati. Dan empati ni bukan setakat rasa simpati tau. Ia satu tindakan, satu pilihan yang kita buat dengan sedar. Ia adalah saat di mana kita memilih untuk tak jadi penonton, sebaliknya kita jadi orang yang hulurkan tangan membantu. Kalau buli tu boleh merosakkan, empati pula ada kuasa untuk menyembuhkan. Akhir kata, perubahan tak akan berlaku dengan sendiri. Ia bermula dengan satu pilihan. Pilihan anda, pilihan saya, pilihan kita semua untuk jadi baik.